Assalamualaikum saya. Hari ni saya duduk di Batu Rakit dah. Batu Rakit di Kampung Mengambang Bekong. Saya lalu betul ada kerja nak pergi Terengganu. Saya lalu jalan ni, saya banyak kali dah berasa di kedai ni dah. Aroma bau pais pating terpoyak dah. Saya lalu, setiap kali saya lalu penuh semua kereta ni. Penuh semua kereta. Hari ni ada rezeki hari ni saya berhenti. Saya nak makan tempat ni dah. Tempat ni sebab saya tengok memang ramai sungguh beratur ni. Lepas tu dia punya, saya betul tengok parking dia pun okey. Alhamdulillah parking dia banyak parking di sebelah sini pada. Lepas tu dia ada sebelah sini. Ni. Okey. Kalau set awak daripada Kota Baru, dia sebelah sana dah. Dia akan pergi ke Jalan Patah lah. Jalan Patah. Dia dekat dengan Batu Rakit dah. Kampung Mengambang Bekong. Betul tak? Mengambang Bekong di daerah Kuala Neru. Ya tak? Betul rasa tu. Ya. Siap awak akan nampak signboard ni dah. Aroma bau pais pating dah. Pais pating terpoyak. Sebelah kanan jalan nak pergi ke Terengganu dah. Jom kita masuk dah. Kita tengok dia punya makin ni dah. Jom mari. Ni pating ni. Ni pating makan ni ke bau. Ni pating kau ni. Masya-Allah. Ada terima kasih. Ikan main mana ni? Ikan main mana? Ni kita kenapa kita ambil dengan orang ni supplier je. Ikan daripada mana? Ikan daripada mana? Ikan daripada mana? Ikan ni daripada orang beli. Bela dari mana? Terengganu ke? Dekat Terengganu. Terengganu ke? Terengganu juga. Ni bau ke? Bau. Ni pakai. Ni bau. Masya-Allah banyak sawah. Ikan daripada sini lah? Daripada sini. Oregano lah ni. Ni pating oregano lah. Pating bang oregano lah. Masya-Allah. Bukit tu sah? Baik. Kenapa pating bang? Pating? Pating. Pating nak mana sih? Pating. Dia belakang. Ni lemuk-lemuk. Ada ekor situ ada? Ekor ada. Ekor? Ekor. Jadi sawak. Jadi sawak. Kira kan ni? Ni. Ni dia tengok atas saya. Saya. Ni berapa? Kalau ni kapal tak boleh. Ni belah-belah je. Belah-belah je. Murah saya buat belah-belah je. Sini. Masya-Allah. Okay, saya yang mana tak suka bau, dia ada juga lauk ayam merah. Terong, daging goreng. Daging kicap. Dia ada ni. Ni. Kacang goreng apa ni? Dengan hati, dengan kaki, dengan tekuk ayam. Dia ada kacang ni. Ada udang ni. Okey saya ambil ni ikan pating. Ikan pating bagi ekor. Besar. Lepas tu saya rasa sedap tengok ni. Apa ni? Kacang ikan bilik sama bilik kita. Lepas tu kalau bila makan dengan ikan pating ni, pating poyok dia simple lah. Dia kena masak set dia. Memang cukup. Gitu lah. Simple. Kita nak try dah. Sebab kita tengok view dekat review ke orang mai review apa semua di kedai ni ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pedas sikit. Yang mana tak suka pedas memang tak boleh makan sebab dia pedas. Dah. Budak memang tak boleh. Memang dia pedas. Yang mana tak boleh makan pedas, kena ambil sikit-sikit lah. Memang pedas dah. Sebab saya tanya dia ni, ikan ni daripada Terengganu dia. Biasa ikan batik daripada Pahang ke. Original Pahang. Yang ni daripada Terengganu. Memang dia bela daripada Terengganu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia lain sikit. Terengganu tu dia macam Terengganu lah. Hak Pahang tu dia rasa macam original ikan batik.
Sedap. Ini dia rasa macam Terengganu punya. Dia ada beza sikit. Okay, beres awak. Saya makan dulu. Lepas tu kita sambung video. Mantap. Jangan cut mah aku ni. Aku masak untuk video. Dia tu. Ya lalu. Cik awak. Jangan lupa tengok cik awak. Okey, alhamdulillah awak habis bermakna memang ni ada. Okey, dia paten sini dengan paten hak kita guna makan hak pahai atau melu tu ya. Dia ada klien dia ada. Sini dia macam ni, hak pahai dia macam tu dia. Bagi saya hak mana peminat paten boleh mari. Memang jadi ya. Okey, beres. Dia biasa. Mana boleh like dulu, boleh share dulu. Nanti saya letak location dekat caption ni. Okey, beres. Saya pun awak.